Hari ni saya nak buat tutorial cara penggunaan basikal lipat elektrik C05. First kali, untuk on basikal ni, dekat sini ada kunci. Masuk kunci, ulas ke kanan. E-bike ni juga boleh on menggunakan remote alarm. Bila dah on, di sini ada indikator bateri mengikut level bateri. Di sebelah kanan e-bike ni ada throttle dan juga brake depan. Di sebelah kiri ada brake belakang, switch lampu, speed mode dan juga horn. E-bike ni juga bateri dia boleh dicabut. So sekarang saya akan tunjuk cara-cara untuk lipat basikal elektrik ni. Dekat bateri sini ada soket untuk charger. Masukkan charger ni dekat soket dia. So, cucuk je dekat wall plug. So, bila dah on switch tadi, dekat sini kita ada indikator. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. Itu saja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.